Kita hari ni tuan, mengaji pun korang, bercakap benda bukan. Mengaji korang, ilmu korang. Bila ilmu korang, bercakap bukan-bukan. Hadis palsu, membiak dengan subur di sana sini. Dia ni kata hadis, dia ni kata hadis, sedangkan itu bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena jaga. Para sahabat Nabi, mereka ni cukup jaga benda macam ni. Dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, wallahi la an yahdiyallahu bihudaka rajulan khairun laka min humrin na'am. Ni bab ilmu. Nabi kata apa? Demi Allah, Nabi kata, kalau ada satu orang masuk Islam bersebab musababkan kerana kita, itu lebih baik daripada dapat hadiah unta merah. Hadis ni nak suruh kita, dia nak encourage kita, suruh buat kerja dakwah, sampaikan Islam. Kita ambil ilmu yang sahih dan kita sampaikan Islam yang sahih kepada orang. Kalau ada seorang kerana dengar cakap kita, dia berubah jadi orang Islam, dia masuk Islam, Allahu Akbar, hang dapat satu anugerah yang lebih baik daripada unta merah. Unta merah ni apa tu kan? Unta merah. Unta merah ni maksudnya kenderaan yang paling cantik. Kenderaan yang paling baik. Nabi kata, hang boleh bagi satu orang masuk Islam lebih baik daripada kenderaan yang paling baik yang orang semua duk teringin nak pakai di atas dunia.